Menteri Muhammad Azhar, Timbalan daripada Syara serta di terbang tinggi si burung merpah, tinggal sebentar di dahan jati. Kehadiran tuan-puan amat bermakna di Dewan Jati Majlis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Safiah binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Bandar Shah Alam. Yang mulia Tuan Ahmad binti Mukasim, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Puan Hasina Begum Osanara, Ahli Majlis MDSA, merangkap Ahli Majlis bagi kawasan MPP Zon 15 Kampung Sungai Kandis. Yang berusaha Tuan Haji Hassan bin Musa, pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas Teluk Menegur. Yang berusaha Encik Syahrin Ahmad, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Bandaraya Shah Alam. Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim, salam selamat maju bersama, dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Timbalan Datuk Bandar dan hadirin sekalian, program pada hari ini merupakan tanda keprihatinan warga MBSA dalam mengingati dan membantu golongan kurang berkemampuan dengan menyalurkan sumbangan kepada mereka yang beragama Islam. Inisiatif ini bertujuan memberi peluang kepada mereka untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri dengan lebih bermakna, selaras dengan semangat kebersamaan dan kasih sayang yang dituntut dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Melalui pelaksanaan program ini, pihak majlis bukan sahaja menyampaikan bantuan berbentuk keperluan asas, malah turut menyemai nilai empati, prihatin dan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Usaha ini diharap dapat meringankan beban penerima serta memberi sinar kegembiraan kepada mereka dalam membawa persiapan menyambut Ramadan dan Syawal. Secara tidak langsung, program ini juga membuka ruang kepada masyarakat untuk turut sama menyumbang dan memainkan peranan dalam membantu golongan yang memerlukan. Semangat ini merupakan salah satu program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pihak majlis dalam usaha mengukuh perpaduan serta mengeratkan hubungan kemanusiaan dalam kalangan penduduk Syah. Dengan adanya inisiatif seperti ini, semangat muafakat dan kebersamaan dapat dipupuk secara berterusan sekaligus membina sebuah komuniti yang lebih penyayang, harmoni dan juga sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Hasina Begum Osanara, Ahli Majlis MDSA, merangkap Ahli Majlis Kawasan MPP Zon 15 untuk ucapan aluan dipersilakan.
dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita selaku maju bersama, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Safia binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Pasar, Timbalan Datuk Bandar, Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ketua Ahli Majlis Bandara Insya Allah, Yang berusaha Ahli Majlis Bandara Insya Allah, Tuan Haji Hassan bin Musa, Pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas, Rawai, Terengganu, Encik Syahid bin Ahmad, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Bandara Insya Allah, Timbalan Setiausaha Majlis Bandara Insya Allah, pengarah-pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian Majlis Bandara Insya Allah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi ini membawa kesihatan yang baik, ketenangan jiwa serta kemakmuran yang berpanjangan kepada kita semua. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar serta Barisan Pengurusan Tertinggi MBSA atas kesudian hadir bersama komuniti pada hari ini. Kehadiran pihak kepimpinan MBSA di peringkat komuniti membawa mesej yang jelas bahawa pembangunan bandar bukan sekadar dirancang di atas kertas tetapi dilaksanakan bersama rakyat di lapangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormatkan, saya sentiasa percaya bahawa perkhidmatan kepada masyarakat yang sebenar tidak seharusnya berlangsung di hotel-hotel mewah atau lokasi yang serba selesa semata-mata, sebaliknya perlu turun ke komuniti dan bersama-sama penduduk. Apabila kita keluar dari suasana yang selesa dan hadir di tengah-tengah komuniti, meraihkan perayaan bersama penduduk, berbincang secara terbuka dan mendengar sendiri suara rakyat, barulah wujud hubungan yang tulen antara wakil rakyat dan masyarakat. Penganjuran sambutan perayaan di peringkat komuniti seperti hari ini membawa satu mesej yang jelas dan bermakna bahawa komuniti bukan sekadar menerima perkhidmatan tetapi rakan yang dihormati, didengari dan disertai dalam pembangunan bandar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di Malaysia yang berbilang kaum dan budaya, kita meraihkan perayaan pelbagai masyarakat secara bergilir-gilir iaitu Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepawali dan Hari Natal atau Christmas. Semangat saling menghormati dan meraihkan ini melambangkan kebersamaan yang kita hayati dan pertahankan sebagai rakyat Malaysia. Apabila perayaan dirayakan bukan hanya di Dewan Besar atau hotel tetapi di kawasan komuniti bersama penduduk, ia mewujudkan satu pengalaman yang jauh lebih bermakna dan menyatukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata saya berharap agar sambutan Hari Raya Aidilfitri pada kali ini bukan sahaja mengeratkan hubungan silaturahim antara komuniti dari pihak MBSA, malah menjadi lambang perpaduan, keharmonian serta semangat muhibah yang terus subur dalam kalangan keluarga Shah Alam khususnya di Zon 15. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga tahun ini membawa sinar harapan, kejayaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Bersama Puan Hasina di atas ucapan adu-aluan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, pohon rindang di tepi laman, tempat berteduh di tengah kota, tibalah masa kita dengarkan ucapan daripada Timbalan Datuk Bandar kita. Untuk itu dipersilakan Yang Berusaha Puan Safia binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Bandar Shah Alam untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita selalu maju bersama. Yang Mulia Tengku
Ahmad bin Teguh Kasim, Ketua Majlis, Ketua Ahli Majlis Madrasah Shah Alam, Ketua-Ketua WIB, Ahli-Ahli Majlis Yang Berusaha Puan Hasina Teguh binti Osana Rao, Ahli Majlis MBSA merangkap pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Zon 15. Tuan Haji Hassan bin Musa, pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Teluk Menegun. Terima kasih kepada organizer dan semua di atas sambutan paluan kompak. Lama tak dengar, dia agak nostalgic sedikit ya. Jadi Cik Syarif dia excited ada kompak tu. Untuk makluman, Cik Syarif juga boleh memainkan kompak. Cik Syarif bin Ahmad, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Madrasah Shah Alam, Timbalan Setiausaha, pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian Majlis Bandaraya Shah Alam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah SWT dapat kita bersama-sama berhimpun dalam program sumbangan prihatin MBSA kepada warga Shah Alam pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, Ramadan Karim. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan mencerminkan semangat berlimpah serta kebersamaan yang menjadi teras kekuatan masyarakat majmuk di negara kita. Sesungguhnya ia adalah sesuatu kekuatan teras bangsa negara yang patut kita raikan bersama. Bagi pihak Majlis Madrasah Shah Alam, saya ingin mengucapkan selamat menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sesungguhnya bulan ini mengajar kita erti kesabaran, keinsafan dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. Ia bukan sahaja sekadar bulan ibadah, tetapi bulan untuk kita memperkukuh nilai kemanusiaan dan solidariti sosial. Tapi kalau kita lihat konflik yang berlaku di Teluk Timur Tengah, sesungguhnya kita amat bersyukur dalam keadaan kita sekarang masih aman. Walaupun mungkin ada serba sedikit kekurangan di sana sini, tetapi nikmat yang paling indah adalah keharmonian dan keselamatan bersama. Mudah-mudahan Malaysia, khususnya Shah Alam, terus berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dan dilindungi dari segala musibah dan malapetaka. Saya sebenarnya masih teringat lagi waktu musim banjir di Kasina ya. So ini penuh dengan kemah-kemah murid JKF. Jadi kita haraplah mudah-mudahan dalam keberkatan Ramadan ini kita terhindar dari sebarang bencana banjir. Saya juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Pusat Aktiviti Warga Emas Teluk Menegun dan Majlis Perwakilan Penduduk MVP Zon 15 yang telah bertugas lumus memastikan program ini dapat dilaksana dengan teratur dan penuh makna. Sebagai tanda keprihatinan selaras dengan elemen Sustainable Development Goals, iaitu tiada kemiskinan, MBSA sentiasa memberi bantuan terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Sumbangan ini merupakan salah satu program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pihak majlis dalam membina perpaduan dan hubungan di kalangan warga Shah Alam. Majlis ini bukan sahaja menjadi platform untuk menyantuni masyarakat, malah mencerminkan keprihatinan serta komitmen berterusan MBSA dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan bandaraya untuk sentiasa diberi perhatian tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Program sumbangan perhatian ini adalah salah satu komitmen dan keprihatinan MBSA terhadap kesejahteraan warga Shah Alam, khususnya mereka yang memerlukan sokongan dan bantuan. Pemberian ini merupakan simbol kasih sayang, kebersamaan dan tanggungjawab sosial yang sentiasa menjadi teras pentadbiran bandaraya ini. Aidilfitri adalah hari kemenangan dan kegembiraan setelah sebulan berpuasa. So ini kita ada lagi berapa hari ya, Haji Syarif? Ini pecutan akhir Ramadan ya, insyaAllah. Mudah-mudahan semua kita diberi peluang untuk bertemu Lailatul Qadar.
Adalah menjadi hasrat agar setiap warga atau keluarga dapat menyambutnya dengan lebih tenang, ceria dan bermakna tanpa dibebani keresahan. Hadirin dan hadirat sekalian, MBSA sentiasa komited untuk memastikan pembangunan bandaraya bergerak seiring dengan kesejahteraan sosial warganya. Kemajuan fizikal dan ekonomi tidak akan bermakna tanpa keseimbangan nilai kemanusiaan. Kita percaya bahawa keberkatan rezeki itu akan bertambah apabila dikongsi. Semangat berkongsi rezeki ini akan menjadi asas kepada pelaksanaan program pada hari ini. Justru saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada jabatan PIKOM di atas usaha untuk mengadakan majlis ini bersama-sama dengan ahli majlis Zon 15. Dalam konteks pentadbiran bandaraya, keprihatinan bukan sekadar slogan, tetapi perlu diterjemah melalui tindakan yang konsisten dan berimpact. Pada masa yang sama, kita menyuruh kepada seluruh warga MBSA agar terus menyemai budaya empati dan insani dalam setiap urusan perkhidmatan kepada masyarakat. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada wakil-wakil jabatan yang dapat hadir pada hari ini. Cik Fahmi, Kewangan pun ada, Cik Khairul Nisha, mungkin boleh tengok kalau kita boleh upgrade akustik dewan ni, Puan Nuraidah, Puan Nurul dan semua ahli-ahli majlis dan pengarah korporat yang dapat hadir pada hari ini. Kejayaan sesebuah bandaraya bukan hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau infrastruktur yang moden, tetapi juga melalui tahap kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Akhir kata, saya mewakili Datuk Bandar dan pengurusan MBSA mendoakan agar para penerima dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Tapi mana kita tahu sebenarnya berkat doa penerima-penerima inilah yang kita dapat tumpang keberkatan, insya-Allah ya. Semoga Aidilfitri yang bakal menjelang membawa sinar kebahagiaan dan kegembiraan kepada seluruh warga Shah Alam. Sekejap ya, mesin lembu yang cucuk sanggul hiasan gangsa, tenun songkek disusun kebaya. Salam Aidilfitri buat semua. Semoga bahagia hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menjalani pejutan terakhir Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu saya beri ayat puan. Baik, majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan itu tadi. Mohon yang berusaha timbalan Datuk Bandar turun ke bawah. Majlis penyampaian sumbangan dipersilakan dan juga dipersilakan juga diberi jemputan untuk bersama-sama dalam majlis penyampaian sumbangan ini. Dipersilakan. Pasal ya, kalau pasal dia kenapa tu? Ingat dapat shot semula dalam apa dia boleh ya? Boleh di belakang kita nak ke depan sikit. Tak boleh. Baiklah, dipersilakan Puan Faizah binti Osman daripada Kampung Teluk Menengok. Dipersilakan Encik Nur Rahman bin Muhammad Kamali daripada Jalan CPS. Dipersilakan Encik Muhammad Rosli bin Selamat
Dipersilakan Nur Azizah binti Abdul Latif. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Rahimah binti Muhammad Said. Seterusnya dipersilakan Encik Hamzah bin Safian. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Nurmala binti Mak Yunus. Dua-duanya tu. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Kalsum Rahman. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Suzana binti Abdullah. Seterusnya dipersilakan Puan Syafiah binti Amin. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Abdul Rahim. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Azizah binti Abdul Rahim.
Seterusnya dipersilakan Akhwana Nurul Ain binti Abdullah. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Ajibah binti Ratu Abdul Karim. Seterusnya dipersilakan Puan Hamzah binti Saul Hamid. Baik, seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Nur bin Muhammad Ibrahim. Seterusnya dipersilakan Encik Said Mohidi bin Abdul Karim. Seterusnya dipersilakan Sorina Isma. Seterusnya dipersilakan Puan Sifah binti Abu. Seterusnya dipersilakan Puan Hamidah binti Wahid. Baik, untuk yang seterusnya mohon yang berusaha di malam dan terbangga untuk penerima. Dipersilakan Selamat bin Bedun. Assalamualaikum, Cik Samad. Saya bersedikit lah daripada majlis. Saya dapat majlis sedikit sebanyak lah. Ada orang nak bantu? Ada. Dipersilakan Encik Selamat bin Bedun. Seterusnya Mak Aris bin Saroji. Nanti ada giliran.
dipersilakan Encik Hamzah bin Hasan. Makcik, buat video dulu. Baik, seterusnya dipersilakan Encik Alias bin Kayat. Baik, seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Husi bin Muda. Seterusnya dipersilakan Encik Zainul Ramli bin Muhammad Ismail. Baiklah, seterusnya dipersilakan Encik Hasnitan bin Adnan. Ready, camera. Baiklah, seterusnya dipersilakan Puan Siti Jamilah binti Muhammad Syah. Baiklah, seterusnya dipersilakan Puan Zalina binti Yaakob. Seterusnya dipersilakan Puan Rohani binti Harun. Puan Rohani binti Harun. Ada? Ada pewakil? Baiklah, dipersilakan Encik Anwar bin Syukur. Silakan timbalan untuk berikan di tempat beliau.
Asfar. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Hayati binti Abdul Samad. Seterusnya dipersilakan Puan Fauziah binti Alis. Dan seterusnya dipersilakan Puan Rus Aiza binti Abdul Kadir. Seterusnya dipersilakan Encik Syahrir bin Ibrahim. Seterusnya dipersilakan Encik Zuki Syahrir bin Zakaria. Baik, seterusnya dipersilakan Syarifah Intan Syahid Omar. Seterusnya dipersilakan Hiras bin Henry. Ada sekali lagi Encik Hiras bin Henry. Seterusnya Salbiah binti Mat Sadi. Ready, 1, 2, camera. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Fatimah binti Muhammad Ghani. Baik, seterusnya dipersilakan Encik Mahda Zuki bin Ishak. Seterusnya dipersilakan Encik Sahar bin Kasur. Encik Sahar bin Kasur.
Baik, seterusnya dipersilakan Puan Ramlah binti Ujang. Masing-masing punya bagian. Baik, dipersilakan Puan Rohani binti Sarsu. Baik, dipersilakan sekali lagi yang acara Timbalan Datuk Bandar untuk penerima. Baik, penerima yang seterusnya Puan Sarah binti Muhammad Sani. Seterusnya dipersilakan Puan Taksiah binti Muhammad. Dan yang terakhir dipersilakan Cik Abdul Majid Khalid. Baik, terima kasih kepada yang berusaha Timbalan Datuk Bandar dan juga di jemputan. Kita teruskan acara yang terakhir pada hari ini, yaitu sesi bergambar bersama-sama. Lepas ini Itu nak habis tu kau tu. Masuk. masuk di dari orang lain. Ni. Okay, ready? Masuk lagi boleh tak? Nabil, bawa sekali dengan ni, banner, banting. Okey. Okay, ready? 1, 2, 3, one more. Okay, cantik. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kami dari RSC mengucapkan baik, majlis saya yang bersilakan yang berusaha Timbalan Datuk Bandar untuk menyampaikan mohon cek kepada pengurusi pusat aktiviti warga lepas, iaitu Puan Haji Hassan bin Musa.
berakhirnya sesi menggambar itu tadi dan juga penyampaian membaca itu tadi, maka tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya mewakili pihak tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir pada hari ini. Dan pesanan daripada pihak pengajar kepada yang hadir pada hari ini tapi namanya tidak disebut, boleh berjumpa dengan Encik Jamal. Angkat tangan Encik Jamal. Dan siapa yang perlukan bantuan untuk mengangkat handphone juga duduk dulu di dalam dewan. Nanti ada petugas MBSA yang akan datang membantu. Hanya angkat tangan saja ya. Baik, sekali lagi saya mewakili pihak tuan rumah kita pada hari ini dan juga seluruh kru, seluruh staf ingin memohon seribu kemaafan sekiranya ada salah dan silap sepanjang penganjuran program kita pada hari ini. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kami semua. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di lain program, di lain masa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inayah.